Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah memberi kita kesempatan untuk sama-sama kita melakukan amal ibadat pada hari ini. InsyaAllah sebentar lagi saya akan memberikan penerangan yang berkaitan dengan penilaian holistik secara menyeluruh mengikut perspektif Islam. Ini merupakan tugasan kedua bagi pentaksiran pendidikan Islam sekolah rendah PIMK 2082R. Saya Muhammad Hafiz bin Irwan, 202414240113. InsyaAllah lepas ni saya akan mulakan pembentangan pada halaman yang pertama. Okey, baik. Penilaian holistik mengikut perspektif Islam. Pendahuluannya, penilaian merupakan komponen penting dalam sistem pendidikan ataupun merupakan suatu alat yang penting dalam sistem pendidikan yang mana ia bukan sahaja berfungsi untuk mengukur pencapaian pelajar, akan tetapi juga ia berfungsi sebagai alat refleksi, pengukuhan dan pembinaan sahsiah. Dalam konteks pendidikan Islam, penilaian holistik tidak hanya tertumpu kepada kecerdasan intelek semata-mata, bahkan juga ia merangkumi keseluruhan aspek insan yang seimbang dari segi jasmani, emosi, rohani dan intelek. Pendekatan ini menepati insan kamil, iaitu pembentukan individu secara menyeluruh untuk kesejahteraan dunia dan akhirat. Maksud dekat sini, pentaksiran dalam pendidikan Islam ni dia bukan hanya mengukur pada kepandaian murid semata-mata, tak. Dia juga mengukur dari semua aspek, dari segi jasmaninya, dari segi rohaninya dan lain-lain lagi. Ini bertepatan dengan falsafah pendidikan kebangsaan bahawasanya untuk melahirkan murid yang insan kamil. Baik, seterusnya kita pergi lihat kepada penilaian holistik. Apakah itu penilaian holistik? Secara asasnya, penilaian holistik ini merujuk kepada proses menilai pelajar daripada pelbagai dimensi termasuk pengetahuannya, kemahiran, nilai dan sikap. Maksud dekat sini pelbagai cabang yang hendak dinilai, bukan hanya pengetahuan semata-mata, tetapi untuk menilai dari segi nilainya juga dan sikapnya juga. Seterusnya, dalam perspektif Islam, penilaian bersifat tauhid, iaitu berpaksikan kepada keimanan kepada Allah Subhanahu Wa Taala serta berasaskan nilai-nilai syariah. Ini kerana kita sebagai orang Islam berpegang teguh pada tauhid yang betul. Seterusnya, menurut Abi Halim Tamuri tahun 2007, pendidikan Islam menekankan pembangunan seluruh potensi manusia, termasuk juga akal, hati dan fizikal. Oleh itu, penilaian juga harus mencerminkan keseimbangan ini dan tidak bersifat semata-mata akademik ataupun kognitif. Secara kesimpulannya, ia adalah berpandukan kepada pelbagai aspek untuk dinilai. Kerana itulah namanya penilaian secara holistik, bukan hanya pada satu perkara sahaja, tetapi pada pelbagai perkara yang perlu dinilai. Seterusnya kita lihat kepada aspek-aspek penilaian holistik mengikut perspektif Islam. Yang pertamanya adalah dari sudut kognitif ataupun boleh dipanggil sebagai akliyah. Aspek ini menilai kefahaman,
pengetahuan dan kebolehan berfikir secara kritikal. Dalam Islam juga, ilmu ini dilihat sebagai amanah dan alat untuk mengenal Allah. Islam sangat mengambil berat dan menitik beratkan tentang ilmu bagi seseorang individu tersebut. Dalam surah Az-Zumar ayat yang ke-9, Allah Ta'ala berfirman yang maksudnya, katakanlah, adakah sama orang yang mengetahui dengan orang yang tidak mengetahui? Dalam konteks sekolah rendah, penilaian kognitif meliputi ujian lisan, ujian bertulis, projek dan perbincangan ilmiah. Namun, Islam menuntut agar penilaian ini dilakukan secara adil dan menyeluruh. Islam sangat mementingkan ilmu bagi seseorang individu tersebut. Baik, kita lihat kepada aspek yang seterusnya, iaitu rohani ataupun lebih dikenali sebagai ruhiyah. Penilaian rohani menumpukan kepada keikhlasan, keimanan seseorang hamba kepada Tuhannya, iaitu adab terhadap ilmu dan amalan ibadah. Pelajar dinilai bukan sekadar dari segi hafalan atau pengetahuan agama semata-mata, tetapi juga mereka dinilai dari segi penghayatan dan pengamalan nilai Islam dalam kehidupan harian. Seterusnya kita lihat pada aspek yang lain, iaitu emosi dan sosial, iaitu kita lihat dari sudut nafsiyah, iaitu perasaan dan emosi dalam diri murid tersebut. Ini termasuk pengurusan emosi, akhlak dan interaksi sosial seseorang murid itu kepada masyarakat yang lain. Sebagai contoh, penilaian boleh dilakukan melalui pemerhatian terhadap tingkah laku pelajar, adab mereka terhadap guru dan adab mereka bersama rakan-rakan, serta penglibatan dalam aktiviti berkumpulan. Sebagai contoh, di sekolah murid ini dia sangat rajin membantu gurunya. Dari situ kita dah boleh perhatikan dah bagaimana emosi ataupun sosial, cara mereka berinteraksi bersama masyarakat yang lain. Baik, aspek yang seterusnya ialah dari sudut jasmani ataupun ia dipanggil jasadiyah. Aspek jasadiyah ini melibatkan keupayaan fizikal dalam aktiviti pembelajaran seperti ibadah praktikal, ko-kurikulum dan sukan. Dalam Islam, penjagaan tubuh badan dan penglibatan dalam aktiviti sihat ia juga turut diambil kira sebagai sebahagian daripada pembangunan Islam. Maksud di sini, agama Islam juga menitik beratkan tentang kesihatan fizikal. Ini kerana pemuda yang aktif, rajin bersukan lebih dicintai Allah berbanding pemuda yang malas. Sebab tu ada pepatah mengatakan al-aqlu salim fi jismi salim. Baik, seterusnya kita pergi kepada mengorganisasikan kemahiran kognitif mengikut isu penilaian secara holistik menurut perspektif Islam. Baik, yang pertama ialah kemahiran berfikir, iaitu thinking skills. Dalam Islam, ia menekankan keperluan berfikir dengan mendalam dan merenung alam sebagai tanda kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam Al-Quran, Allah Taala berfirman, afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat wa ilas samai kaifa rufi'at. Tidakkah engkau perhatikan bagaimana unta itu diciptakan? Tidakkah engkau perhatikan bagaimana langit itu diangkat di atas? Jadi dalam Al-Quran sendiri pun Allah Ta'ala sudah menyuruh kepada hamba-hambanya untuk berfikir, menggunakan kemahiran berfikir
untuk mentadabburi apa yang terjadi pada alam ini. Allah Ta'ala juga berfirman, afala yatadabbarunal Quran, tidakkah engkau mentadabburi Al-Quran? Maksudnya Allah suruh kita berfikir. Kita ni tidak berfikir dengan baik ke? Bagaimana Allah mencipta alam ini? Jadi isu penilaiannya, penilaian tidak hanya menilai fakta ataupun hafalan, tetapi juga kemampuan berfikir secara kritikal. Agama Islam menyarankan supaya umat Islam menggunakan kemampuannya untuk berfikir secara kritikal dan analytical dalam menyelesaikan masalah. Sebagai contoh, penilaian kemahiran berfikir tinggi dalam konteks bagaimana murid menggunakan ilmu untuk memahami fenomena alam dan sosial. Baik, yang kedua, mengorganisasikan kemahiran kognitif mengikut isu penilaian secara holistik menurut perspektif Islam adalah kemahiran memproses maklumat ataupun ia disebut information processing skills. Dalam Islam, ilmu dalam Islam adalah proses yang berterusan, bukan hanya sekadar untuk menghafal sahaja, tetapi juga ia adalah untuk mengaplikasikan pengetahuan dalam kehidupan seharian. Isu penilaiannya, murid tersebut dia dinilai berdasarkan kemampuan untuk memproses maklumat, iaitu mereka diminta untuk menghubung-kaitkan teori dengan amalan dan membuat keputusan yang baik berdasarkan ilmu yang telah dipelajari. Sebagai contoh, membandingkan, mengklasifikasikan dan menganalisis situasi berdasarkan prinsip Islam. Contohnya dari sudut keadilan, kebajikan dan amanah. Baik, seterusnya kita pergi kepada kemahiran pemecahan masalah ataupun ia disebut sebagai problem solving skills. Agama Islam merupakan pemecahan masalah dalam Islam, melibatkan penggunaan hikmah dan sabar dalam menyelesaikan masalah dengan cara yang beretika. Isu penilaiannya, penilaian mengukur kemampuan murid untuk menggunakan ilmu dalam menyelesaikan isu ataupun cabaran yang dihadapi dengan berpandukan nilai-nilai Islam. Sebagai contoh, menilai bagaimana murid tersebut menggunakan akalnya dan menggunakan adab untuk menangani situasi berbeza dalam kehidupan. Misalnya, dalam penyelesaian konflik. Kita boleh lihat seperti contoh dalam sirah kisah Nabi Muhammad SAW ketika itu penduduk di Mekah telah berlaku banjir, dan pada waktu tersebut Nabi Muhammad SAW diutuskan untuk menjadi ketua untuk menyelesaikan masalah bagaimana batu Hajar Aswad itu diangkat secara adil untuk diletakkan di atas Kaabah. Jadinya Nabi Muhammad SAW menggunakan secara adil, iaitu memanggil setiap wakil daripada setiap kumpulan untuk menjadi wakil salah seorang yang mengangkat Hajar Aswad. Baiklah, seterusnya kita lihat kepada kemahiran kreatif dan inovatif, ataupun ia juga disebut sebagai creative and innovative skills. Islam menggalakkan inovasi dalam penciptaan dan menggali ilmu baru untuk kemajuan umat Islam. Allah berfirman dalam surah Al-Alaq ayat 1 hingga 5. Penilaian harus melihat kemampuan murid untuk berfikir secara kreatif dan inovatif dalam menghasilkan penyelesaian baru sambil berpegang pada prinsip Islam. Sebagai contoh yang boleh diberikan ialah menilai projek-projek yang menunjukkan
kreativiti murid dalam teknologi, seni dan sains dengan mengambil kira nilai Islam. Baik, seterusnya kita pergi yang kelima, kemahiran menilai dan menyimpulkan, ataupun ia dipanggil evaluation and concluding skills. Dalam Islam, menilai sesuatu perkara mestilah berdasarkan keadilan dan juga ketepatan. Penilaian mestilah dibuat berdasarkan kebenaran dan juga fakta-fakta yang diberikan. Allah juga telah berfirman dalam surah Al-Hujurat ayat 6. Seterusnya, penilaian mengukur kemampuan murid untuk menganalisis dan menilai maklumat, membuat kesimpulan yang betul dan mengamalkannya dengan bijaksana. Sebagai contohnya, penilaian dalam konteks bagaimana murid membuat keputusan yang tepat dalam kehidupan sosial ataupun dalam kajian akademik berdasarkan prinsip Islam. Seterusnya kita lihat kepada penilaian kemahiran kognitif secara holistik dalam perspektif Islam, yang mana ia tidak hanya memberi fokus kepada pengetahuan akademik semata-mata, akan tetapi juga ia adalah untuk kepada penggunaan ilmu dalam kehidupan seharian dengan berlandaskan prinsip-prinsip Islam seperti keadilan, hikmah dan kebijaksanaan, yang mana untuk mereka terapkan dalam kehidupan seharian mereka nilai-nilai murni yang telah mereka pelajari. Seterusnya, penilaian yang menyeluruh akan mengembangkan mindset yang seimbang, menilai potensi murid dalam aspek intelek, akhlak dan iman secara serentak. Perkara ini akan menjadikan murid tersebut akan menjadi insan yang kamil. Seterusnya kita lihat kepada pentaksiran sekolah rendah di Malaysia dan perkaitannya dengan Islam. Baik, sistem pentaksiran bilik arjah ataupun lebih dipanggil sebagai PBD telah menggantikan sistem penilaian berpusat sepenuhnya di peringkat sekolah rendah, yang mana PBD ini menggunakan pelbagai kaedah seperti ujian bertulis, ujian lisan, projek, pemerhatian dan aktiviti berkumpulan, yang mana bertujuan untuk menilai kemajuan murid-murid tersebut. Menariknya, pendekatan ini sangat selari dengan penilaian holistik menurut Islam. Penilaian berasaskan nilai dan usaha seperti yang diamalkan dalam PBD amat menepati prinsip takdib dan ihsan, yang mana bertujuan untuk memberi tunjuk ajar, memperbaiki dan sebagainya. Dalam Islam juga, murid yang berusaha dengan bersungguh-sungguh dan menunjukkan akhlak terpuji tetap dihargai walaupun mungkin tidak mendapat keputusan akademik yang cemerlang. Hal ini sejajar dengan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya setiap amalan itu bergantung kepada niat. Seterusnya kita lihat kepada data kajian pentaksiran di sekolah rendah. Laporan KPM 2022 menunjukkan bahawa lebih 80% guru menggunakan kaedah pentaksiran alternatif seperti pemerhatian, projek dan perbincangan dalam PBD. Berikut ialah data penggunaan kaedah pentaksiran. Ujian bertulis sebanyak 65%, pemerhatian 80%, perbincangan sebanyak 75%, projek 60% dan ujian lisan sebanyak 70%. Seterusnya, kita telah lihat bahawa penggunaan kaedah pelbagai ini
memberi gambaran jelas bahawa guru-guru kini di Malaysia lebih cenderung menilai murid secara menyeluruh, bukan semata-mata berdasarkan peperiksaan bertulis sahaja, tetapi menilai murid-murid dalam bentuk pemerhatian, projek, kerja berkumpulan dan lain-lain lagi. Baik, seterusnya kita pergi kepada kepentingan penilaian holistik mengikut perspektif Islam. Pendekatan penilaian holistik dari perspektif Islam merupakan satu perkara yang sangat penting dalam melahirkan generasi yang bukan sahaja cemerlang dari segi intelek, malah juga memiliki jati diri yang kuat, akhlak yang mulia dan mempunyai hubungan yang baik dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Selain itu, hubungan yang baik juga sesama manusia di antara kita. Antara kepentingannya ialah menanamkan kesedaran terhadap nilai dan akhlak dalam proses pembelajaran. Ia juga menggalakkan pelajar melakukan muhasabah dan refleksikan diri dan menjadikan pembelajaran sebagai ibadah, membentuk pelajar yang berilmu, beramal dan bertakwa. Ini adalah merupakan kepentingan melakukan penilaian holistik mengikut perspektif Islam. Baiklah, seterusnya kita lihat kepada ciri-ciri penilaian secara holistik mengikut perspektif Islam. Yang pertamanya adalah penilaian tersebut mestilah berteraskan dengan tauhid, iaitu berkaitan dengan akidah Islam. Penilaian berpaksikan keyakinan bahawa segala aspek kehidupan termasuk pendidikan adalah ibadah dan tanggungjawab kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana matlamat akhir adalah mendapatkan keredaan Allah, bukan sekadar pencapaian di dunia sahaja. Kerana itu Allah juga berfirman, "Wama khalaqtul jinna wal ins illa liya'budun." Allah berfirman dalam surah Az-Zariyat ayat yang ke-56, "Tidaklah aku menciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah kepadaku." Jadi ayat di sini jelas menunjukkan bahawa Allah tidak akan mencipta makhluk yang namanya jin ataupun manusia kecuali untuk beribadat kepada Yang Maha Esa. Baiklah, ciri yang kedua ialah menilai secara menyeluruh dari segi jasmani, emosi, rohani dan juga intelek. Ia melibatkan penilaian terhadap semua dimensi insan, bukan sekadar kognitif iaitu akal, tetapi juga jasmani, keterlibatan fizikal, disiplin diri, emosi iaitu empati, sifat kejujuran, ketabahan ataupun rohani dari segi keikhlasan, akidah, ibadah dan intelek melalui ilmu, pemikiran kritis dan kefahaman syarak. Semua perkara ini perlulah dinilai secara bersama-sama. Dia tidak hanya menilai dari segi intelek sahaja tanpa mengetepikan semua aspek yang lain. Ciri yang ketiga ialah berasaskan nilai dan amal. Ia tidak hanya menilai hasil akhir, tetapi juga proses dan niat pelajar juga dinilai. Kita tidak hanya pandang pada akhir kejadian itu sahaja, tapi sewaktu proses melakukan itu pun kita diminta untuk menilai. Dalam hadis Nabi SAW bersabda, "Sesungguhnya setiap amalan bergantung kepada niat." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. "Innamal a'malu binniyat." Setiap perkara yang dilakukan oleh murid-murid tersebut perlulah dinilai sejak daripada prosesnya lagi, kerana memberi ruang untuk pelajar melakukan muhasabah dan refleksi sendiri. Baik, ciri yang keempat adalah penilaian itu mestilah bersifat adil dan rahmah. Penilaian mengambil kira latar belakang pelajar, kemampuan dan konteks, menghindari diskriminasi
dan tekanan yang tidak wajar. Sebagai contoh, guru menilai seorang murid tersebut dan didapati bahawa murid itu adalah anak kepada datuk ataupun anak kepada guru besar, dan bila dia tahu itu anak guru besar, itu anak datuk, dia pun menilai, dia bagi markah lebih. Jadi ini bersifat tidak adil dan tidak rahmah. Penilaian sebagai bimbingan bukan hukuman. Dalilnya, dan kami tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kemampuannya. Pastikan penilaian tersebut mestilah perkara yang setaraf dengannya. Yang kelima adalah mestilah menitik beratkan akhlak dan sahsiah. Penilaian turut memberi perhatian kepada nilai-nilai murni dan akhlak pelajar. Sebagai contoh, adab terhadap guru, kesungguhannya, amanah, kerjasama dan lain-lain lagi. Bila menilai ni pastikan ada berkait juga bila dinilai, pastikan diterap juga nilai-nilai murni terhadap dalam diri pelajar tersebut. Kalau setakat dia pandai sahaja tapi nilai murninya tak ada, tiada akhlak, tiada adab, maka tidak sempurnalah murid tersebut. Yang keenam, ciri penilaian tersebut mestilah membina dan membimbing. Penilaian dilihat sebagai sebahagian daripada proses tarbiyah, iaitu pendidikan, bukan semata-mata untuk pemeringkatan. Jadi penilaian tu mestilah dalam masa yang sama bertujuan untuk membina ataupun membimbing murid-murid tersebut. Tujuan utamanya adalah untuk memperbaiki diri dan berkembang secara berterusan, iaitu islah dan tazkiyah. Islah memperbaiki dan tazkiyah membersihkan. Yang ketujuh, penilaian tersebut mestilah menggunakan pelbagai kaedah. Dia tidak terhad kepada ujian bertulis sahaja, tetapi dia juga melibatkan tentang kepada pemerhatian guru. Guru memerhatikan muridnya di dalam kelas, bagaimana tingkah lakunya, bagaimana cara murid itu mendapatkan ilmu, ataupun laporan sahsiah, aktiviti luar bilik darjah, penilaian diri dan rakan sebaya, begitu juga portfolio dan pembentangan, dan catatan refleksi. Jadi pelbagai kaedah yang boleh digunakan oleh guru-guru dalam membuat penilaian kepada murid-murid di sekolah. Baik, ciri yang ke-8 adalah pastikan penilaian tersebut bersifat kontinu ataupun berkesinambungan. Kerana penilaian bukan saja pada sekali ataupun bukan hanya pada akhir sesi sahaja, tetapi berlaku secara berterusan, iaitu sepanjang proses pembelajaran. Guru boleh menilai murid-murid sepanjang proses pembelajaran. Seterusnya yang ke-9, ciri-ciri penilaian tersebut mestilah berorientasikan akhirat. Mendidik pelajar supaya melihat nilai kehidupan dan ilmu sebagai bekalan untuk akhirat. Seperti mana yang kita tahu bahawa akhirat adalah kehidupan yang sebenarnya, kehidupan yang kita akan lalui bagi semua umat Islam yang beriman, yang meyakini bahawa akhirat itulah tempat yang kekal selama-lamanya. Seterusnya, mewujudkan kesedaran bahawa setiap amal akan diperhitungkan walaupun kecil. Jadinya bila guru menilai murid tersebut, pastikan ia berorientasikan akhirat, dia bukan hanya dunia semata-mata. Jadi itu sahaja. Seterusnya kita pergi kepada kesimpulan.
Penilaian holistik menurut perspektif Islam adalah suatu pendekatan yang menyeluruh. Dia tidak fokus pada satu perkara sahaja, tetapi berbagai-bagai aspek yang dinilai. Kemudian pendekatan yang menyeluruh, adil dan mendidik jiwa. Ia menekankan bukan sahaja kepada pencapaian akademik, tetapi juga kepada aspek sahsiah, rohani, emosi dan juga jasmani. Kerana kesemua aspek ini sangat penting dalam seseorang individu. Pelaksanaan pentaksiran di Sekolah Rendah Malaysia melalui PBD sebenarnya telah bergerak ke arah penilaian holistik yang sangat bersesuaian dengan prinsip Islam. Justru para pendidik dan juga guru perlu terus memperkukuh pendekatan ini agar murid bukan sekadar dinilai, tetapi dibimbing menjadi insan yang berakhlak, berilmu dan bertakwa. Dia tidak hanya pandai sahaja, tetapi dia juga seorang yang berakhlak dan sihat dari segi jasmani. Jadi telah selesai perbincangan saya dalam topik penilaian secara holistik mengikut perspektif Islam. Saya Muhammad Hafiz bin Irwan mengakhiri dengan lafaz Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian, terima kasih. Jadi telah selesai perbincangan saya dalam